Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid sekalian? Teacher harap semuanya berada di dalam sehat sejahtera dan dilindungi Allah selalu. Pada hari ini, saya, Teacher Sharifah Nur Imam binti Said Muhammad akan berbagi info berkenaan alatan muzik untuk subjek Pendidikan Muzik Tahun 2. Alatan muzik asas. Mengenali alatan muzik asas yang digunakan dalam PDP Muzik Tahun 2 berfokuskan kepada alat perkusi dan alatan ritma. Apakah ia perkusi, adik-adik? Perkusi ialah alat muzik yang menghasilkan bunyi apabila ia diketuk, digoncang, digesek atau digaru. Apakah itu ritma? Ritma pula dalam muzik merujuk kepada pengorganisasian masa dalam muzik yang dicipta daripada gabungan bunyi dan diam dalam tempoh dan panjang yang berbeza untuk menghasilkan gerakan dan aliran. Alatan perkusi yang akan kita berinformasi ialah kastanet, tamborin, triangle dan maracas. Alatan ritma pula ialah kayu ritma, klon dan gendang kecil. Seterusnya, kita akan pergi kepada alatan perkusi satu persatu. Kastanet. Kastanet digunakan untuk menghasilkan bunyi klik atau ketuk-ketuk yang menjadi satu siri yang pantas menambah lapisan irama kepada persembahan muzik. Inilah gambar kastanet ya. Tamborin. Tamborin adalah sebagai alat pengiring untuk menghasilkan suara gemerincing dan irama ritmis. Ini tamborin ya. Seterusnya, apakah kegunaan triangle pula? Kegunaan utama alat muzik triangle adalah sebagai alat muzik ritmis untuk mengatur tempo dan irama serta memberi aksen dan penekanan dalam sebuah komposisi muzik. Inilah adalah alat muzik triangle. Fungsi utama maracas pula adalah sebagai alat muzik perkusi yang menghasilkan ritme dan ketukan khas untuk mengiringi muzik. Inilah maracas ya. Seterusnya kita pergi kepada alatan ritma. Fungsi utama alat muzik kayu ritma adalah untuk mengatur tempo atau kecepatan lagu dan memberikan tanda atau penanda pada bahagian-bahagian tertentu dalam sebuah lagu seperti intro, verse atau ref. Ini dia kayu ritma ya. Alat muzik klong atau klong tat, drum pad memiliki beberapa fungsi, terutama untuk menandai waktu, memberikan isyarat acara keagamaan dan mengumumkan peristiwa penting. Inilah alatan muzik klong. Seterusnya, gendang kecil. Gendang kecil merujuk kepada saiz kecil bagi alat muzik gendang seperti gendang anak dalam set gendang Melayu tradisional atau gendang yang digunakan dalam ensemble muzik India seperti tabla. Inilah gambar gendang kecil ya. Sekian untuk kali ini. Semoga bermanfaat kepada murid-murid sekalian. Sampai jumpa lagi. Jaga diri.